Alhamdulillah. Tengok dia boleh nampak tampilan kursaninya semakin jelas. Yang bahagian yang berkilat-kilat ni, nampak berkilat-kilat ni. Ini bukan minyak Bukan minyak ni. Nampak jari. Bukan minyak. Ini naik dia punya kursani naik. Ini berkat daripada pakai minyak salju. Untuk bubuh rawak je lah, dia tak ada tetapan syarat hari apa, bulan berapa. Agak lapang kita letak. Selalunya Tok letak bila Tok buat packaging. Sebab bila ada orang order barang, Tok akan sapu minyak salju sekali. Dan sekaligus Tok akan sapu pada cincin Tok sendiri. Ini hasil dia. Alhamdulillah.